Okey guys, dalam video kali ni saya nak tunjuk bukti pembayaran yang terbaru dari aplikasi Reward 11. So hari tu kita ada claim RM50 voucher TNG. Dan untuk kaedah pembayaran kali ni dia agak lain sedikit. Kalau macam sebelum ni korang akan diberikan reload pin, yang mana korang kena claim sendiri korang punya TNG. Korang kena copy korang punya pin, reload sendiri. Untuk kali ni punya reward dia bagi agak lain sedikit lah, yang mana korang kena tebus korang punya voucher. So lepas korang dah claim, nanti korang akan dapat link macam ni. So klik je dekat link yang diorang bagi. Kemudian korang klik dekat sini guys untuk view korang punya reload pin. Lepas tu nanti kalau dia ada keluar reload pin, korang boleh copy and korang kena reload sendiri dekat dalam TNG korang. Siapa yang tak faham cara nak claim, nanti kalau korang dah claim, kalau korang tak tahu cara nak tebus dia, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Nanti saya bantu korang guys. Sebelum saya nak ajar korang macam mana cara nak dapatkan coin untuk korang tukar dengan reload TNG, saya nak tunjuk dulu reward yang korang boleh claim. So untuk jenis-jenis reward dekat dalam aplikasi ni dia ada macam-macam jenis. Sebagai contoh, korang boleh claim dekat dalam PayPal. Untuk PayPal diorang akan bayar dalam mata wang USD. Paling sikit korang boleh claim $1 dan paling banyak korang boleh claim sehingga $100. Lepas tu korang boleh claim untuk UC PUBG. Paling sikit korang boleh claim 60 UC dan paling banyak 424. Kalau Diamond Mobile Legend, paling sikit korang boleh claim 42 Diamond, paling banyak 716 Diamond. Okey, untuk reward Touch 'n Go pula, paling sikit korang boleh claim RM10 dan paling banyak korang boleh claim sehingga RM300. Cara nak claim macam biasa, korang hanya perlu masukkan email korang sahaja. Untuk kali ni punya, so cara nak dapatkan point, step yang pertama korang kena tekan dulu link dekat bawah video ni. Siapa yang nak try, korang kena install dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Lepas tu daftar guna email korang. Lepas korang dah berjaya daftar, korang klik dekat bahagian play time game. Kemudian korang boleh install aplikasi yang diorang dah sediakan dekat bahagian depan ni guys. So dekat sini dia ada bagi macam-macam jenis aplikasi yang korang kena download. Untuk setiap aplikasi yang korang kena download, nanti korang kena buat task. Maksudnya dia ada task yang korang kena buat lah. Sama ada task tu dia suruh kita main game, dia suruh kita naikkan kita punya level, ataupun dia suruh kita main mengikut minit. Dan aplikasi yang korang dah download, korang boleh delete balik. Tapi lepas korang dah settlekan dia punya task, korang dah dapat semua point, baru korang boleh delete. Kemudian kalau korang nak dapatkan lagi dia punya point, korang boleh jawab soalan ataupun jawab survey. Okey, kalau survey ni saya rasa banyak kali dah saya bagi tahu korang. Kalau nak jawab survey, kena pilih survey jenis CPX. Tapi sebelum tu macam biasa, kena dapatkan dulu tip dekat saya guys. Sebab survey ni banyak point korang boleh dapat. Tapi kena ada tips kalau korang nak jawab. Dia tak boleh main jawab dan tak boleh main hentam. Ada cara untuk korang jawab soalan. Nak tahu dia punya tips tu, boleh dapatkan dekat saya guys. Ataupun korang nak tengok feedback tak? Jom saya tunjuk. Okey, yang ni contoh feedback yang saya dapat daripada orang lain yang dah berjaya jawab survey guna saya punya tips. Dan jenis soalan ataupun jenis survey yang dijawab tu adalah survey jenis CPX. So kalau korang nak dapatkan tips ni, boleh tekan link WhatsApp saya dekat bawah video ni guys. Korang boleh PM saya dekat WhatsApp untuk dapatkan tips. And korang boleh cuba follow. Kalau berhasil, korang boleh hantar feedback macam ni dekat saya. Sebenarnya kalau nak cepat korang dapat point, korang kena kerap jawab soalan. Sebab soalan ni point dia banyak. Tapi itulah, nak jawab dia bukan senang. Dia kerap jawab soalan. Okey, lepas tu kalau korang nak dapatkan lagi point, korang boleh main game dekat sini. Cuma point tu tak banyak lah, korang dapat dalam 10 point saja. Kalau bonus point, korang boleh tonton video iklan, korang akan dapat 20 point. Lepas tu korang claim daily bonus, korang akan dapat 50 point. So korang boleh dapatkan point ni semua tanpa perlu invite orang. Dan claim pun dia tak ada syarat. Okey, kalau korang nak tambahkan lebih banyak korang punya point, korang nak dapatkan dia punya commission, korang boleh invite orang guys. Korang klik dekat sini, dekat bahagian referral. Lepas tu copy korang punya link, share dekat kawan-kawan. Setiap kali kalau ada orang pakai korang punya link and diorang main dekat dalam aplikasi ni, korang boleh dapatkan commission. Kalau korang nak claim, dia tak ada syarat. Maksudnya kalau korang nak tebus boleh kalau korang nak claim, dia tak ada syarat. Maksudnya kalau korang yang nak main tanpa invite orang, korang boleh claim. Main tanpa apa ayat aku ni? Maksudnya macam ni guys. Korang nak main invite orang boleh, nak main tanpa invite orang pun boleh. Tetap boleh withdraw. Dia tak ada syarat. Baru jumpa ayat aku tu. Okay, cara nak redeem pula, katalah kalau korang yang nak claim dekat dalam PayPal, korang kena masukkan nanti email PayPal korang dan juga nama korang. Kalau dia ada minta lah. Lepas tu kalau korang yang nak claim dekat dalam Mobile Legend ataupun UC PUBG, siapa pula call ni? Sabarlah kejap. Okey, untuk top up game pula, kalau korang yang nak claim, korang kena bagi korang punya ID game dan juga korang punya nama ataupun email korang. Kalau TNG, korang hanya perlukan korang punya email saja. Lepas tu korang boleh klik dekat bahagian My Reward. Kalau dah berjaya claim, dia akan bagi tahu dekat sini guys. So saya rasa itu je lah untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video. Kalau tak faham, korang boleh dapatkan tip dekat saya guys. Kalau korang yang tak faham, korang boleh tanya saya dekat WhatsApp. Tekan je link dekat bawah video ni. Kalau nak try aplikasi yang lain pula, boleh tengok dekat channel YouTube saya, Buat Duit Tanpa Modal Channel. Okey, kita jumpa lagi di next video. InsyaAllah. Assalamualaikum. Semoga berhasil.